Yelah sekarang zaman pun dah moden lah. Kalau dulu ya zaman-zaman tak ada ni pun iyalah masa sitcom dulu orang kampus lah petang sebentar tu. Kan benar sampai orang kampus kan. Bas kami pun masa nak pergi konsert sampai jam 4 balik. Tapi sekarang zaman sekarang ni peminat dah mula sopan. Dan saya nak bagi tahu pengalaman kami. Pengalaman kami. Baby dalam perut mak dia pun bagi tahu. Baby. Mohon dia beranak. Lepas tu senario OJ Channel kedai sebelah pun sebelah. Masa tu. Tarik kereta. Lepas tu word yang kami cakap pasal naik first prize. Yes. And then nasihat, mesej-mesej benda ni kata lah hambuk melawak kami duk melawak kan. Dan banyak filem-filem tu orang yang belakang kami pun macam Pak Ali, Aziz, pecah dada lah kata. Ismail, Osman Gray. Sebenarnya amat baik bagi mereka yang nak menjatuhkan kami. Kerana apa? Sebagai contoh diri saya, ada seorang hamba Allah tu datang. Dia baru-baru tu kita jumpa di Kota Kinabalu memang. Kita bagi. Memang saya memang cukup nak bagi tahu. Sebenarnya saya pun tak tahu dia. Kalau boleh ni yang tunjuk muka lah. Ya. So dia datang kepada saya, bang, dulu mak saya cukup benci dengan abang. Ini cerita betul. Ya betul ya. Tapi sekarang adik saya dah muka macam abang. Tak ada macam tu. Betul. Ini betul. Tak ada. Kita tengok gambar. Tak ada. Kau mana ada? Ada lah. Tak ada. Ni kat Kota Kinabalu baru jadi ni. Baru jadi. Dia tak ada. Mana orang tu jumpa kat Kota Kinabalu lah. Padahal jumpa kita. Dia jumpa kita. Tak ada kat kawan ada tak ada. Mesti dia ada. Kenapa kau cakap dia? Dia jadi kat saya. Dia cakap kat kita. Dia cakap kat kita. Yasin tak ada. Yasin tak ada. Cakap Yasin. Dia jadi orange. Dia akan jadi hidung anak dia, jadi hidung Yasin. Macam tu. Saya nak tengok balik tengok hidung. Abang tunjuk gambar ke? Dia tunjuk gambar. And then pengalaman kami senario bukan cakap kami buat semua tau. Kami biasa motivate sekolah yang bermasalah. Benar. Yes, padahal kami pun masalah juga. Macam mana kami Tahun bila tu kalau ingat balik? tahu boleh sekolah Sungai Buloh Banyak tempat. Dan saya pun biasa experience dengan diri saya. P2, P3 dengan budak SPM, budak masalah. Cikgu kata, abang boleh tak saya tak cikgu saya tak ada apa knowledge. Okay, you ambil info ni. Ambil. Cuma satu je lah senario ni disyukurkan apa. Kalau kami semua bersyukur lah. Yang pertama sekali terima kasih Allah kerana menyatukan kami semua. Yang keduanya, sitcom kami banyak pengajaran kepada masyarakat. Lagu-lagu kami pun lagu-lagu rakyat yang banyak nasihat di dalam lagu. Jadi daripada situlah mungkin tidak ada kesamaan dengan sitcom-sitcom yang lain. Jadi sehingga sekarang diorang masih lagi mengingatkan jadi kalau tengok sitcom senario, kalau tengok nyanyian senario, mesti ada nasihat di dalam lagu, di dalam cerita. Sebab tu sehingga sekarang ni kita rasa amat terima kasih lah. Dengan komposer-komposer lama ataupun producer-producer yang telah buat sitcom kami rasa. Bagi satu kami praktikkan daripada rakaman sitcom dulu. Saya masih mula-mula join diorang. Kita dekat dengan diorang. Kita menyanyi dengan diorang kan. Bila habis rolling credit kita menyanyi dengan diorang. Dan lepas habis tu semua recording kita akan jumpa dengan diorang, bergambar apa semua. So sebenarnya kita ni dah praktikkan benda tu. Kita dekat dengan diorang. Tapi keunikan senario kat mana? Keunikan senario apabila senario berlima berenam lah kita cerita lah, boleh katakan berenam apabila Pak Ya dengan Arwah Hamdan meninggalkan kami, saya Lan dengan Wajib Struggle, macam mana kami nak naikkan kumpulan senario. Akhirnya kami bertemu pula dengan Afiq dan kami bertemu dengan Yasin. Dan satu lagi nikmat yang Allah bagi di menjelang kita berusia macam ini, kita disatukan semula ke sini. Alhamdulillah. Selit sikit ni dengan kita peminat saya yang bagi info-info ni. Press pun ada yang menangis dengan kami. Tapi sebenarnya peminat memang suka kami bersama. Kan tak kira lah dia yang baru, tapi asalkan dia ni memang anggota senario, semuanya alhamdulillah boleh menerima. Dan press yang lama tu kita kami bukan berkawan apa, kami dah macam adik-beradik. Dan dia bisa menangis dengan kami. Tak jangka. Lagak jangka. Yes. Dia banyak beza lah. Yes. Dia Dan kami senario sangat betul. Kami ada media cetak masa tu, kami ada ni, dan kami ada dia panggil media-media apa semua ni. Dan era-era kami senario sangat untung. Yalah. Kalau kami dah tak ada, kita tak tahu new
Macam indera ataupun benda, mesin-mesin mini-mini juga datang. Alhamdulillah.